Hari ketiga kita orang punya travel. Kita orang daripada Pak Beng Resort ni, kita orang nak pergi ke Sarapan, menuju ke Sarapan. Dia orang tengah mencari dekat mana kedai-kedai makan yang sesuai. Keadaan pagi dekat jalan Pak Beng Beach. Tu mana Pak Beng Pier. Mungkin boleh island hopping kot kat sana kot. Tapi dia punya pantai dia bukan pantai macam pasir putih bersih lah kan. Dia macam ada campur dengan lumpur, kelodak-kelodak sikit lah. Wah, ni kereta Malaysia, dia bawa camper van. Tu yang best camper van ni kan. Dia boleh nampak gayanya macam belah malam dia happening sini. Siang memang tutup. Mungkin dia orang beroperasi tengah hari sikit kot. Pagi-pagi ni memang tak adanya. Kanan pergi ke Krabi, Pak Amin Pier. Tak tahu. Masjid kat mana tak tahu. Ha? Dekat mana? Boleh tak? Dia orang berdua tu tak boleh breakfast lambat-lambat. Dia orang hypo kan, dia orang bergigil juga. Bron dengan Rafi memang kena makan cepat. Kalau tak dia akan tantrum macam budak-budak lah kan. Dia akan menangis-menangis kan, meronta-ronta kan, berontak-berontak. Kita risau bila tahap macam tu, kita risau. Halal food hanya padamu. Ui, ini kan habis. Tak mungkin. Sup ada? Kau pun dah miskin lah. Ada vendor sini dalam Thailand. Kau Roger garang, solori dan tak duit. Sauce, fried rice, seafood, chicken beef. Kau ambil pad thai lah. Pad thai. Pad thai kuih tiaw kan? Macam kuih tiaw lah. Sup sup. Sup goreng ambil. Kita ambil sup sup. Nasi goreng dengan sup sedap ni. Nasi goreng Sup tulang. Sup ekor. Pagi-pagi boleh. Beres. Pecah balik. Nak recover balik Brown punya block off malam. Di sebalik senja yang perlahan berlalu, ada rindu yang tak pernah bisu. Dalam hati tersimpan rahasia tentang cinta yang punya kuasa. Mungkinkah cinta punya sihirnya? Dia orang ni betul lah sama Alamak, tak ada telur lah. nasi daging. Pak yang sedap ni bro. Sup dia menarik lah. Bro, sedap. Dia ambil kali ni. Sup dia ni kat Kawitra Bismillahirrahmanirrahim. Tu aja jumpa sup sedap gini. Sup ni biasanya